atau outfit of the day para selebriti dan personality maya kini menjadi perhatian dan juga inspirasi buat wanita hari ini dalam bergaya. Namun dalam mengambil gaya mereka, kadang-kadangnya ada yang sesuai dan kadang-kadangnya boleh buatkan anda menjadi mangsa fashion. Jadi anda bersama saya Adriana Adnan dalam Idola Fashion, inspirasi gaya bintang. Let's make over fashionista. Idola Fashion, sebuah program fashion makeover di mana kami akan membantu fashionista dalam meniru gaya idola fashion mereka. Jadi untuk episod kali ini kita akan bersama dengan seorang yang cukup kecil molek dan cantik orangnya. Jadi saya jemput Fatin Syahila. Assalamualaikum. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Hai, nama saya Fatin Syahira. Saya berumur 29 tahun, berasal dari Kuala Lumpur dan saya bekerja sebagai financial consultant. Saya seorang yang simple, so selalunya kalau saya ada masa ke lapangan, saya akan keluar dengan kawan-kawan ataupun family dekat dalam indoor sajalah, macam shopping complex ataupun jalan-jalan kat mana-mana je. Baiklah, beradanya Fatin di Idola Fashion ni, pastinya Fatin seorang yang sukakan fashion. Betul. Okey, dan mungkin Fatin nak kongsikanlah dengan penonton semua, fashion bagaimana yang menjadi kegemaran Fatin? Fashion yang jadi kegemaran Fatin is glamour lah kan. Sebab suka tengok orang pakai glamour-glamour, tapi kita tak berani nak pakai macam tu. Kenapa tak berani tu? Tak tahulah, rasa macam tak kena kot dengan Fatin. Macam tu. Kurang keyakinan lagi lah ni. Confident lah, tak ada. Sewaktu saya hamil sekarang ni, confident level saya makin rendah. So saya rasa macam bila saya pakai baju, mana-mana baju, rasa macam tak confident tau. So saya ambil langkah selamat, saya just pakai dress je. Senang. Fatin ni sebenarnya sweet, tapi kalau betul-betul kenal dengan dia ni quite aktif juga. Walaupun time mengandung pun dia still aktif, macam very aktif. Biasanya lah kan, mesti macam Fatin akan keluar berbelanja kan, shopping baju baru ke. Selalunya bajet Fatin macam mana? Bajet tengok juga, kalau macam shopping pun memang mostly baju memang beli yang casual, yang selamat-selamat lah. Selamat je. Warna pun selamat. Warna pun pastel-pastel yang selamat. Yang selamat sikit lah. Faham? Sepanjang kenal dengan Fatin, memang dia tak akan tengok pada jenama. Kalau dia tengok barang tu dia suka, dia beli. Kenapa saya seorang yang simple? Sebab saya tak suka jadi perhatian bila saya berjalan dekat luar. Suami saya pun seorang yang simple. So of course lah dia akan suka tengok isteri dia pakai simple-simple je. Yang penting tak outstanding, sebab saya rasa dia pun tak suka orang pandang-pandang saya kan. Fatin selalunya rujukan-rujukan ni ambil dari mana? Selalu kalau sekarang ni memang suka tengok OOTD dekat Instagram lah kan. Insta famous, artis semua pakaian cantik semua. So kita suka tengok tu, kalau boleh nak tiru. Kan. Okay. Dan mesti Fatin ada idola fashion Fatin sendiri kan, yang mesti kalau tengok Instagram tu mesti nak tengok dia dulu. Siapa orangnya? Of course Nora Danish lah. Nora Danish. Kenapa minat dekat Nora Danish? Sukalah tengok dia punya fashion kan. Tengoklah dia walaupun dia dah ada anak orang, and dia punya age pun 30 something kan, tapi pakaian dia macam dia ikut trend tau. Dia tak ikut macam 30, nak dekat late 30 pun pakai macam late 30. So dia memang in trend lah kan.
adore sangat tengok cara dia berfashion. Tak kira lah dia fashion OOTD dia ke, dia punya photoshoot ke, red carpet ke apa, dia punya pakaian, dia punya rambut, makeup memang on point sangat. So memang suka sangatlah tengok dia kan. Kalau buat banyak artis tu memang saya rasa dia paling cantik tau. So saya sebagai ibu juga macam dia, ibu berdua orang anak, saya rasa macam nak jadi macam dia. Yakin ke boleh jadi macam Nora Danishi? Boleh lah. Boleh ya? Muka pun biasa ada akal juga ni. Rambut pun dah panjang, curly macam tu kan? Betul lah, yakin? Yakin. Yakin. Okey, kalau macam tu kita akan bawa Fatin berjumpa dengan tim makeover kita. Hai, saya Anne. Selain daripada selebriti saya stylingkan, saya juga menjadi seorang penyelaras untuk majalah-majalah, fashion show dan sebagainya. Hai, saya Nadia Nordin, seorang selebriti makeup artist. Minat saya terhadap makeup terlalu mendalam, jadi kepuasan klien adalah keutamaan saya. Kalau dulu, selebriti kebanyakannya akan memperagakan pakaian mereka sendiri. Mereka tidak akan hire stylist untuk buat fashion. Tapi sekarang dah berbeza, semua akan hire stylist untuk nampak lebih menarik. Ternyata semua orang sukakan kecantikan, kerana tugas ini telah membawa saya ke semua lapisan masyarakat, dari padang hingga ke istana.